Kita semua tahu kan, komunikasi yang berkesan tu memang nadi untuk setiap pendidik. Jadi, dalam perkongsian kali ni, kita akan kupas prinsip-prinsip teras kesantunan berbahasa yang betul-betul boleh ubah cara anda berinteraksi, tak kisahlah dalam kelas ataupun di luar. Cuba fikir sekejap. Adakah ia sekadar kita sampaikan maklumat atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam lagi? Inilah soalan besar yang kita nak rungkai sama-sama. Okey, jom kita mulakan. Pertama sekali, kita kena faham dulu konsep asas yang jadi tiang utama untuk semua ni. Jadi, apa sebenarnya kesantunan berbahasa ni? Ia bukan setakat cakap tolong atau terima kasih je tau. Ia ni macam satu seni. Seni menggunakan bahasa yang elok, yang hormat dan paling penting, kena pandai sesuaikan dengan keadaan dan orang yang kita tengah cakap tu. Paling penting sekali tujuannya satu je, jaga air muka. Air muka ni pasal maruah kita, harga diri, imej kita kat mata orang lain. Jadi bila kita bercakap, kita bukan saja jaga muka kita, tapi muka orang yang dengar tu pun kita kena jaga. Bila dua-dua pihak rasa dihormati, barulah suasana belajar tu jadi best kan? Okey, sekarang konsep ni kita boleh pecahkan kepada 4 bahagian utama. Supaya apa? Supaya lagi senang kita nak faham dan nak guna nanti. Jadi, ada 4 ciri utama atau kita panggil tunjang yang membentuk bahasa yang santun, iaitu kehalusan, kejelasan, konteks dan kepekaan. Jom kita bedah satu-satu. Yang pertama, kehalusan. Maksudnya kita kena pandai pilih perkataan. Cuba bayangkan beza antara ayat buat ni dengan boleh tolong buatkan ni. Nampak tak bezanya? Pilihan perkataan yang lebih halus tu terus tunjuk kita hormat dan bertimbang rasa. Seterusnya, kejelasan. Yelah, tak guna juga kalau bahasa kita halus, berbunga-bunga. Tapi orang tak faham kan? Jadi, mesej kita kena jelas, mudah difahami supaya tak ada salah faham berlaku. Tunjang ketiga, konteks. Yang ni penting. Kesantunan ni bukan macam baju free size tau. Tak boleh pakai untuk semua keadaan. Cara kita cakap dengan pelajar tentulah lain dengan cara kita cakap dengan pengetua. Bahasa kena sentiasa pandai disesuaikan ikut situasi. Dan yang terakhir sekali, kepekaan sosial. Ini boleh kata macam EQ lah dalam komunikasi. Maksudnya, kita kena peka dengan perasaan orang lain, faham hubungan kita dengan dia macam mana dan tahu adat-adat sosial yang ada di sekeliling kita. Baiklah, cukuplah dengan teori. Sekarang jom kita tengok macam mana semua ni berfungsi dalam dunia sebenar, dalam situasi seharian. Secara kasarnya, kesantunan ni ada 2 jenis. Pertama, asas. Ini yang ringkas, macam cakap terima kasih, benda-benda yang kita buat hari-hari. Yang kedua, berkendala. Yang ni lebih tricky sikit sebab ia bergantung pada situasi. Sebagai pendidik, memang penting untuk kita mahir kedua-dua ni untuk handle macam-macam ragam dalam kelas. Supaya lagi nampak, jom kita tengok satu contoh situasi yang saya pasti semua cikgu pernah alaminya. Bayangkan kelas tengah riuh rendah. Kalau kita terus sergah, awak semua bising. Ya, memang betul mesej tu sampai. Tapi, cara tu agak kasar kan? Pelajar boleh rasa malu atau terus jadi defensif. Senang cerita, air muka dorang tak terjaga. Sekarang, cuba bandingkan dengan ayat ni. Baik, kita fokus semula pada pembelajaran ya. Nampak tak? Tujuannya sama je, nak suruh senyap. Tapi cara penyampaiannya jauh lebih positif. Kita betulkan keadaan tanpa menuding jari dan maruah pelajar pun terjaga. Inilah bezanya. Dan jangan ingat benda ni untuk percakapan depan-depan je tau. Zaman sekarang ni, lagi-lagi bila kita banyak berhubung guna WhatsApp atau email, prinsip ni jadi lagilah penting. Cuba tengok contoh ni. Satu mesej ringkas, saya nak jumpa. Memang cepat dan mudah. Tapi bunyinya macam arahan kan? Macam tak berapa sopan. Lebih-lebih lagi kalau kita hantar pada orang yang lebih senior, contohnya pensyarah kita. Okey, sekarang tengok pula versi yang dah diubah suai. Saya ingin memohon masa untuk berjumpa doktor. Nampak? Dengan hanya guna perkataan ingin memohon dan letak gelaran doktor, terus nampak lebih halus, hormat dan peka. Agak-agak mesej yang mana satu yang lebih senang dapat balasan baik? Jadi, kenapa kita kena kisah pasal semua ni? Apa pentingnya? Jom kita rumuskan sikit, kita tengok apa impak seorang pendidik yang santun ni.
Sebabnya mudah je. Guru yang santun bahasanya, dia bukan setakat mengajar subjek tu je. Tapi dia sebenarnya tengah membina satu persekitaran kelas yang selamat dan positif. Dia buka ruang untuk perbincangan, untuk komunikasi dua hala. Dan yang paling penting, semua ni akan hasilkan satu pengalaman belajar yang lebih bermakna. Sebelum kita habis, saya nak tinggalkan satu soalan untuk anda fikirkan. Daripada 4 tiang yang kita dah bincang tadi, kehalusan, kejelasan, konteks dan kepekaan, cuba pilih satu yang mana satu anda rasa anda boleh mula amalkan esok yang boleh bagi impak paling besar pada cara anda berkomunikasi.